Dipaksa, bersama Nizam Zaidi. Sarah Yasmine anggap FIFY Azmi seorang yang licik. Sebelum kita melangkah jauh, yang belum lagi subscriber, apa kata anda subscriber dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya? Personaliti media sosial, Sarah Yasmin mendakwa pelakon Fifi Azmi pernah memaksanya untuk menjalinkan hubungan dengan aktor Nizam Zaidi walaupun dia sudah berkali-kali menegaskan mereka hanya sekadar kawan. Menerusi satu perkongsian di Threads, Sarah mengakui dia menyesal kerana terlalu melibatkan diri dalam masalah hubungan pasangan tersebut, sehingga sanggup membenci dan melayan Nizam dengan buruk. Demi menjaga hati Fifi, awak paksa saya bersama dengan Nizam walaupun saya dah berkali-kali jelaskan yang saya dan dia cuma kawan sekarang. Kalau ada pun, masa korang berdua tak bersama tahun lalu. Sekarang awak buat macam saya yang rosakkan hubungan awak dengan dia. Keluarkan saya dari semua ni. Saya tak patut balas awak, saya betul sebab buat baik dengan awak. Salah saya sebab masih nak buat awak tenang dengan mendengar cerita awak. Malah saya sekat dia, Nizam, merata-rata untuk buat awak rasa lebih baik. Saya tak sepatutnya benci atau layan dia teruk sebab awak. Katanya, kau memang licik sebab buat macam ni pada aku atau Nizam. Dia memang nak kau balik sebab dia sangka kau lah orang yang dia boleh percayai seumur hidupnya, dan inilah yang kau buat padanya.